Sebab kau dah malukan aku satu Malaysia, satu Singapura semua. Ada cara dia, ada syaratnya yang aku boleh maafkan kau. Macam mana dulu kau buat PC, kau nak ini, kau kena buat PC balik, nak pulih balik nama kita. Pada tu hati saya macam dah Loose. terbuka sikit. Terbuka. Sikit untuk dia, ruang tu dah ada sikit untuk dia. Lepas tu dia lalu dekat ibu saya kan, dia buat live kan, dia lalu tu, "Pa, sihat ke?" Tapi saya macam tak nak. Ego lagi lah. Masih ego, masih marah tu marah 7 lagi. tahun kan, nak berkawan. Sampailah kita kan kena naik stage kan, kena buat promote barang kan atas stage kan. Lepas tu dia jadi MC. Lepas tu Cik Lan jadi MC. Lepas tu saya kena professional lah. Kan betul tak? Betul lah. Tadi kita dah, semalam kita dah berbual ni second day. Kan kita 3 hari menjaga dia. Ni yang second day, Saturday I naik. Itu saya pun naik walaupun Cik Lam cakap lah dengan orang Singapura, saya baru kematian adik, sedekahkan Al-Fatihah untuk adik saya. Saya pun terharu lah, sedekahkan, terima kasih apa semua kan. Lepas tu Cik Lam nangis. On the stage. Oh no. Dia kata, "Kenapa kau nangis?" Saya juga gitu pakai mic. "Kenapa kau nangis?" Dia cakap, "Tak adalah, aku sedih apa semua. Kita dah lama tak kawan. Dan kau pun tak ini apa semua." Suami saya kat bawah pun dah nangis. Lepas tu dia turun stage, dia pergi kat Abang Yani, dia peluk Abang Yani. Lepas tu dia minta maaf dengan Abang Yani, apa perbuatan daripada saya. Dia tahu dia salah dia kan. Peluk. Lepas tu, "Tak apalah, saya pun janganlah nangis. Kalau kau nangis nanti aku nangis." Sampai cakap dengan Mai, "Kau jangan nangis, Cik Lan. Kalau kau nangis, aku pun nangis kat sini." Kan, lepas tu, tak apalah, aku dah okey, untuk peminat-peminat Singapura mungkin dah lama, dah 7 tahun kan tak tengok Cik Lan nyanyi dengan Eva. Kita orang nak nyanyi, "Boleh tak Eva kau nyanyi dengan aku? Lama dah kita tak nyanyi sama-sama." Lepas tu dia kata, "Tak apalah, kalau kau nak nyanyi okeylah. Nyanyi lagu apa? Memori daun pisang." Lagu-lagu tu kan. Tetap lah kan lagu Cik Makan Air dengan dia kan. Lepas tu Nyanyi pun tak menyanyi. Nyanyi nangis sebab dah 7 tahun kau bayangkanlah kita tak ada atas stage. Tiba masa tu I belum maafkan dia sepenuhnya. Belum lagi. So I nyanyi dengan dia as professional. Okay, as a yang pernah kenal dia, kawan. Tapi I belum terbuka hati I untuk maafkan dia depan orang. Walaupun dia minta maaf belum lagi. Sebab kau dah malukan aku satu Malaysia, satu Singapura semua. Ada cara dia, ada syaratnya yang aku boleh maafkan kau. Macam mana dulu kau buat PC, kau nak ini, kau kena buat PC balik, nak pulih balik nama kita. Nama kita berdua lah. So habis dia event tu, Syed Dan kata, "Okay, kita balik Malaysia nanti, kau uruskan PC. Buat PC kat KL. Nanti aku datang, kita baik." Dan lepas buat PC tu kita baiklah sampailah hari ni.